bank bagi kita rasa selamat. Tapi bila nilai duit tu susut, selamat ke sebenarnya tuan-puan? Ramai orang simpan duit ratus ribu ringgit di dalam bank. Sebabnya mereka nampak angka itu semakin hari semakin banyak. Tapi bila inflasi datang senyap-senyap, 100 ribu ringgit itu dah tak boleh beli barang yang sama macam 5 tahun lepas. Yang mana nilainya makin menyusut secara senyap dan perlahan ia hilang nilai. Macam air dalam baldi yang bocor. Tak nampak tapi makin hari makin kurang. Masalahnya tuan-puan, duit dalam bank tu tak kalis inflasi. Duit tu statik sahaja. Tapi harga barang, harga rumah dan harga makanan semuanya makin naik. Kalau kita tak buat apa-apa hari ini tuan-puan, kita sedang hilang kuasa beli setiap hari. Orang yang bijak simpan sebahagian daripada kekayaan mereka dalam bentuk emas. Sebabnya emas ini kalis inflasi, kalis susut nilai dan kalis zaman. Tuan-puan, kalau anda dah penat kerja, kumpul duit bertahun-tahun, janganlah biar nilai duit itu susut depan mata sahaja. Dah tiba masanya tuan-puan untuk bertindak secara bijak sekarang. Tuan-puan, simpanlah sebahagian dalam bentuk emas fizikal. Saya boleh bantu anda buka akaun simpanan emas di Public Gold hari ini. Apa yang tuan-puan perlu buat cuma perlu klik link di bio saya ataupun DM saya sekarang.